Kau dah nampak dah tadi tu kan? Betul. Kau cakap betul. Itu namanya proses nak ganti cooling coil. So kalau aku nak cerita dengan kau pasal cooling coil ni, cuba tengok dalam ni. Dah rompong, dah terbogel. Sebab apa? Sebab inilah memang cara proses untuk kita nak buka dia punya cooling coil. Sebab apa? Sebab cooling coil dia bocor. Nak tahu kenapa? Sini aku cerita sampai habis. Okay guys, so yang apa yang kau nampak depan mata kau ini ada cooling coil. Model apa? BMW G30 530i. Okay. Owner tengok video itu hari. Kita punya video, ingat tak dulu kita ada BMW punya pasal condenser. So dia pun datang kata, bro, I pun ada masalah aircon, tolong check. So kita check. Kali ni dia punya masalah kritikal. Sebab apa? Dashboard legai, apa legai, dia kerana nak tukar cooling coil. Sebab apa? Kau tengok ni. Kalau aku tembak dengan lampu ni, aku tak tahu kau ni nampak ke tak. Nampak tak? Tu. So macam mana aku detect cooling coil? Bang, aircon tak sejuk, aku isi gas, aku dengar dalam dashboard, ni tak ada dah ni cooling coil lah ni bang. Sedih member weh. Sebab tu aku selalu tekankan dekat customer aku, rajin-rajin buat aircon flushing. Sebab apa? Sebab kita tak nak case macam ni. Kereta ni baru lagi guys. Okay, kau tahu macam Mak Fai aku, Mak Fai Maggie 2005, 2008, dekat 20 tahun lebih kereta tu tak pernah lagi cooling coil bocor. Ini kereta baru dah bocor. Dah lah nak buka satu kerja macam gini. Aduh. Okay guys, so kalau kereta korang ni dah start minta top up gas tu, janganlah korang hold lagi. Cepat-cepat settle, cepat-cepat kau tinggal. Sebab kita tak nak benda ni melarat-larat. Daripada kecil kan jadi besar, jadi masalah ni. Okay, so kalau korang ada masalah kereta konti korang, kau tahu datang mana? Datang dekat Vox Milik Garage. Jangan lupa like, comment, follow, share, tekan button subscribe. Ingat, nak pakai kita laju macam sekarang baru. Ciao.